makluman, ini adalah yang pertama orang asli, kumpulan orang asli yang mendapat beasiswa tinggi panis khas, di mana bantuan kepada pelajar-pelajar ke sekolah boarding school. Sebelum ni BTA ada untuk pelajar-pelajar sekolah harian, tapi ini adalah yang pertama lah. Khususnya kepada orang asli pun yang pertama. Untuk beasiswa dia sebenarnya bukan di bawah program BTA, beasiswa tinggi panis, tapi di bawah program agama. Gaji beasiswa tu sepanjang berapa tahun? Beasiswa kita sehingga tamat pengajian Tingkatan 5 lah. sampai di form 5. Kalau dia dapat masuk universiti, Kita akan teruskan dengan skim beasiswa yang lain lagi. Makluman dari segi kerjasama dengan JPNE, sebenarnya pengarah JPN sendiri adalah ahli kepada jadualbahasa pendidikan di bawah Majlis Agama Islam lah. So dari segi kerjasama tu setakat ni cukup baik antara JPN dan MAI lah. Dan kita ada bantuan beasiswa tinggi panis yang mana kita menyasarkan murid-murid yang asnaf, sama ada daripada sekolah JPN ataupun sekolah Yayasan Islam.